daripada pembangkang yang dahulunya mereka adalah kerajaan. Ya, mereka lah yang punca asal usul tempat ini sekarang ni jadi begini. Mereka, puncanya daripada mereka. Kita dah lihat macam-macam dalam media sosial. Anwar Musa sepatutnya bertanggungjawab terhadap isu Kampung Sungai Baru ni. Ya, bertanggungjawab bukan hanya pada flat tetapi pada penduduk-penduduk asal Kampung Sungai Baru. Ya, begitu juga dengan Syahidan Kasim. Ya, hari ini mereka lepas tangan. Sewaktu mereka menjadi kerajaan, mereka ada juga, pada saya ada juga terlibat dalam urusan pemindahan penduduk-penduduk Kampung Sungai Baru. Tetapi hari ini mereka semua senyap. Ya. Begitu juga dengan Tan Sri Muhyiddin. Sewaktu itu beliau adalah Perdana Menteri Malaysia. Hari ini boleh mengatakan beliau tak tahu menahu isu Kampung Sungai Baru, beliau tak campur. Ini persepsi-persepsi yang memang sepatutnya tidak baik bagi penduduk-penduduk asal di dalam Kuala Lumpur ini. Buat secara bagus, buat secara betul. Ini pergi lantik syarikat menipu, masuk, tipu, janji, tabur dengan penduduk, akhirnya isu ini tak selesai. Tak selesai. Jadi, dekat sini sekarang ni, kemenangan telah dimenangi oleh YB Rina Harun sewaktu beliau menjadi ahli parlimen Titiwangsa. Ya? Beliau campur tangan, beliau mewakili penduduk, beliaulah mungkin pergi bermesyuarat dengan kerajaan Kementerian Wilayah pada ketika itu. Ya? Mungkin juga beliau ada berbincang dengan pejabat tanah untuk urusan pemindahan ni. Baru-baru ni dalam media sosial saya dapat lihat ada mengatakan pada hari Sabtu dan juga Ahad bagaimana ada surat boleh dikeluarkan oleh pejabat tanah tentang isu Kampung Sungai Baru sewaktu itu zaman COVID. Ini menjadi persoalan sebenarnya, menjadi persoalan. Tetapi apa yang telah berlaku hari ini, kerajaan pembangkang yang ada pada hari ini daripada jauh, daripada Kelantan pun boleh turun ke sini, konon nak jadi pembela, tetapi apa kesudahannya? Akhirnya mereka sendiri mengakui apa yang berlaku di Kampung Sungai Baru ini adalah sewaktu Perikatan Nasional menjadi kerajaan. Mereka sendiri telah akui. Jadi kepada YB yang terdahulu daripada Kerajaan Perikatan Nasional, kamu seharusnya bertanggungjawab dalam apa jua isu yang telah dibangkitkan, dihangatkan dalam seluruh media sosial tentang isu Kampung Sungai Baru.